Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi dengan aku Aib Power Sport. Sebab apa? Mengapa kita beli motor EX5 ni untuk jalankan projek ni? Projek apa? Belajar wheelie. Aku ni dah lama tak buat video YouTube ni. Video betul-betulnya untuk YouTube ni. Kali ni kita terpaksa buat. Sebab apa? Sebab kita nak khas untuk video mengajar korang ni wheelie. Bukanlah mengajar now. Kita nak kongsikan cara-cara wheelie motor ni macam mana. Padahal aku ni banyak je motor kapcai. Kita ada 125 sampai berapa biji. Lepas tu kita ada motor skuter. Kita ada motor ni banyak lah. Cuma yang kita tak ada adalah motor EX5, motor yang paling senang, motor yang paling ramai ada dekat rumah. Lepas tu motor ni tak menggunakan kelas. Sebab apa kita nak menggunakan motor yang tak ada kelas ni? Tu lagi sebab yang paling penting sekali, sebab yang utama dia lah, senang kata. Sebab apa kita pakai motor EX5 ni? Sebabnya kita nak tunjukkan contoh kepada korang supaya paling mudah kau faham. Kau akan faham daripada segi apa? Bila motor ni tak ada kelas, aku nak korang mudah fahamnya. Kau ada mudah faham daripada segi apa? Daripada dengar segi bunyi itu. Bunyi itu apa benda kau nak kena dengar? Bunyi enjin gosak ke? Bukan bunyi enjin gosak. Bunyi rhythm throttle. Itu yang korang kena hafalkan nanti. Bunyi itu macam mana nak kena throttle tu. Bunyi itu akan main peranan dia punya pergerakan motor tu ataupun wheelie motor tu lah. Nanti kita cerita lagi jam. Yang paling penting aku nak korang mudah faham dengan motor EX5 ni adalah rhythm throttle tu. Macam mana rhythm dia? Ngeng 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 ke? Ngeng ngeng ke? Ngeng. Ke macam tu ke? Supaya kau mudah faham. Kalau motor menggunakan kelas, aku nak kena jaga kelas, aku nak kena pancing minyak. Nanti korang susah faham. Bila kau susah faham, kau salah rhythm throttle lu, wheeling kau takkan jadi. Kau akan banyak kali jatuh punya. Ini kita minimumkan risiko untuk kau jatuh. Kita guna cara paling mudah. Paling senang lah. Mesti kau boleh pandai wheeling punya dengan cara ni. Kau percaya lah cakap aku. Ada pula orang cakap, tak. Benarnya kau pakai EX5 ni sebabnya motor ni paling senang wheeling. Memanglah paling senang wheeling motor ni. Sebab tu kita nak guna motor ni untuk korang belajar. Dan motor ni antara motor majoriti yang ada dekat rumah kita. Lama rumah aku tak ada motor EX5. Motor cup pun tak ada. Kalau tak ada, kau nak belajar, kau tak ada pilihan. Kau pergi cari motor EX5, kau pergi beli lah sekejap. Bukan mahal now. RM1,000 lebih, RM2,000 lebih. Yang paling penting, condition engine mesti padat, mesti padu. Throttle dia gerak, throttle dia gerak. Kau jangan motor tu, kau beli, lepas tu kau perak. Dia macam ada dua power tau. Sebab apa? Clutch plate dah gentung, auto clutch dah gentung. Beli motor second, kita buat sikit apa benda kau nak kena buat. Ini kita detail sikit apa benda yang kau nak kena tukar bagi dia jadi baru supaya enjin kau tu macam fresh sikit. Macam aku rezeki aku baik sikit. Sebab apa? Aku beli motor ni, enjin semua ngam, cuma leaking. Lepas tu adalah sikit-sikit aja benda kecil-kecil, tak benda bukan benda major. Sebab benda tu aku dah settle kan, yang leaking. Lepas tu yang paling penting sekali adalah kita kena tukar dia punya apa benda. Kau nak main wheelie kena ada pick up. Nak kena ada pick up apa benda yang kau nak kena tukar benda jadi baru bagi jadi fresh. Dia punya clutch set senang kata clutch plate aku tukar pakai original. Auto clutch dia satu set aku tukar. Dia punya housing aku tukar, dia punya clutch pun aku tukar. Supaya motor kau ni kau lepas saja gear, motor kau ngap naik. Dia tak ada lembik lemau-lemau, tak boleh. Bukan tak boleh. Kalau kau tu dah power, boleh wheelie walaupun motor tu lemau. Tapi sekarang ni kita anggap diri kita ni kosong. Kita baru nak belajar. Kita ni adalah pemula. Jangan mengaku bodoh. Sebab apa? Kita ni memang bodoh. Nak hilangkan bodoh tu kena belajar bagi jadi pandai. Sekarang ni aku bukan nak ajar. Aku nak kongsi dengan kau cara dia. Aku nak cakap ajar pun macam rasa tak mampu nak cakap ajar. Sebabnya aku ni bukan siapa-siapa pun. Kita cuma orang biasa. Cuma aku tahu sikit cara dia. Aku kongsi dengan kau Sekarang apa prosesnya? Prosesnya kita siapkan enjin ni lah. Lepas siap ni kita mulakan kita punya projek. Korang standby, korang pun siapkan motor kau. Kalau kau ada apa-apa motor kapcai kat rumah, kau pergi tukar dia punya auto clutch, pergi tukar dia punya clutch plate. Supaya bila benda ni semua ngam, fit, padu, barulah kurang resiko kau tu nak jatuh. Sebab benda ni kalau tak ngam, dia akan menyusahkan kau. Kau salah throttle apa benda semua, akan menyebabkan kau akan banyak kali jatuh. Bila banyak kali jatuh, maknanya tinggi resikonya. Padahal kita nak ajar dengan korang, nak share dengan korang resiko cara yang paling gendah sekali, kata tak? InsyaAllah selamat. Kau jangan risau. Okey, layan tengok cara dia tukar ni macam mana, okey?